Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Nur Hakimi bin Ahmad Fikri, wartawan TV PSS SK Temiang. Pada kali ini saya akan membuat liputan di SK Sekamat sempena sambutan Jubli Perak 2026. Jom ikut saya. Sesampai saya di sini, kelihatan suasana yang cukup meriah dengan kehadiran pelbagai gerai jualan. Para pengunjung mengambil peluang untuk membeli pelbagai makanan, minuman dan barangan yang ditawarkan sepanjang program langsung. Permainan inflatable menjadi antara tarikan utama yang mendapat perhatian pengunjung. Suasana di kawasan Supa Dupa cukup meriah dengan gelagat ceria kanak-kanak yang menikmati pelbagai permainan air. Rumah hantu menjadi antara tarikan yang paling mencabar. Kanak-kanak berpeluang berinteraksi dan mengenali pelbagai jenis haiwan dengan lebih dekat di mini petting zoo. Kelihatan para peserta mencuba mengendalikan jentera mini kawalan jauh dalam aktiviti menyodok pasir. Para peserta berpeluang menyertai aktiviti memancing ikan dalam besen. Di lokasi ini, para pengunjung berpeluang menunjukkan bakat nyanyian melalui aktiviti karaoke yang disediakan. Penat berjalan dari satu lokasi ke satu lokasi, saya singgah sebentar di gerai air balang PIBG. Setelah membeli minuman di gerai air balang PIBG, saya singgah pula di gerai Pizza Hut. Saya turut mengambil peluang untuk menjamu selera di ruang kemah yang disediakan untuk para pengunjung. Turut disediakan ialah planetarium untuk para pengunjung. Saya mengambil peluang membeli tiket dan menonton tayangan yang disediakan. Minika yang diperbuat daripada tong plastik menarik perhatian saya. Saya turut membeli tiket dan mencuba sendiri pengalaman menaikinya. Menariknya, minika ini membawa penumpang mengelilingi hampir keseluruhan kawasan program. Membolehkan saya melihat pelbagai aktiviti yang sedang berlangsung dengan lebih dekat. Bersama saya, Puan Azizawati Dayu, GPK Kurikulum SK Sekamat. Puan, apakah aktiviti yang penting pada hari ini yang melambangkan Jubli Perak sempena 25 tahun SK Sekamat? Okey, untuk pengetahuan, tahun ini adalah tahun pertama setelah penubuhan sekolah selama 25 tahun. Antara agenda yang menarik hari ini adalah dapat mengumpulkan beberapa bekas murid sekolah sini, kiranya batch yang pertama lah yang belajar di sini, dan yang paling kiranya tadi kategori yang paling berjaya menjadi seorang engineer di salah sebuah syarikat dinilai. Okey, dengan aku janji daripada alumni tersebut, dia akan membantu sekolah daripada segi prasarana, kemudahan keuangan dan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Okey, antara aktiviti yang menarik juga hari ini termasuklah mengumpulkan dana bagi membantu program-program kemenjadian murid. Contohnya kita ada hari jualan, kita ada permainan, kita ada jualan ramah. Jadi benda-benda ni sebenarnya objektif utama Jubli Perak ni mengumpulkan masyarakat sekeliling. Untuk pengetahuan ramai, guru besar kami seorang guru besar yang sentiasa mengamalkan pintu terbuka. Jadi apa-apa masalah ibu bapa di luar dengan guru, dengan kaki tangan sekolah, dia lebih suka berbincang dan bersemuka tanpa ada orang kata perbezaan taraf. Dia tak pernah memikirkan jurang bangsa, taraf kehidupan, tak pernah. Jadi maksudnya bila adanya program ni sedikit sebanyak akan mengumpulkan semua, maksudnya generasi daripada muda, generasi pertengahan dan generasi warga emas. Okay, kepada guru yang dah pernah mengajar di sini pun kita jemput, bekas murid pun kita jemput. Jadi maksudnya hari ni terkumpullah orang yang pernah mengajar di SK Sekamat selama 25 tahun, murid yang dah berjaya keluar daripada sekolah ni. Jadi maksudnya dekat sini pun masih ada lagi guru yang pertama, yang batch 2001 tu masih ada di sini. Maksudnya benda ni orang kata kita akan teruskan orang kata legenda ni. Hari ni untuk yang ke-25 tahun mungkin akan datang untuk Jubli Intan pula. Okey. Terima kasih Puan. Sekian sahaja liputan pada kali ini. Kita akan jumpa di episod yang akan datang.
Bye!